Okay geng, Assalamualaikum and welcome back to my channel Fast Fishing. So hari ni geng, aku dah lama tak buat video. So aku nak buat video unboxing. Video unboxing pun aku dah lama. So dekat tangan aku sekarang ni ada satu biji reel BC berjenama Ripple Smart DC 151 HL. Ni belakang dia ada spek. Kalau boleh tengok. Okay, ada sistem OWS. Lepas tu UTD R berapa ni. Lepas tu ZMAX Force, dia punya teknologi. Max drag dia tak tulis kat sini. Dia ada macam ni. Okay, dia shoulder 7.2 ni 1/1. Bearing dekat dalam dia ni ada 4+1. Berat dia hanyalah 190 gram. So jom kita tengok Made in China geng. Made in China mesin ni. Kalau bising sikit tu minta maaf geng. Sebab budak ada kat bawah. Ada budak-budak main dalam mobil. Kita ada reel, baru sampai tadi semua. Ada reel, ada manual lah macam biasa. Tak perlu tampak tepi. Okay. Inilah dia reel baru aku. Dia ada DC kan. Dia ada lampu sini nanti. Dia ada drag clicker. Ada clicker. Dekat sini pun ada tension knob dia, ada clicker. Dia punya knob ni rubber lah. Kau dengar bunyi DC dia. Okay. Dia punya design dekat handle ni pun lawa. Start drag pun macam Daiwa kan. Ni macam Daiwa Tatula ni. Tatula 100 apa HL. Daiwa Tatula yang tahun lepas punya keluaran tu. LC punya model LC. Tatula LC. Okay, rupa dia macam tu. Kalau kau tengok nanti, tengok dengan ni. Aku letak gambar Tatula tu, Daiwa Tatula tu kat sebelah. Lepas tu kau tengok ni. Beza dia. Dia guna guide normal ni. Guide kat sini. Kat sini pun ada dia punya apa tu, brake, dial brake. Okay, dial brake. Tulisan SMDC, Smart DC lah. Lepas tu dah ada bunyi, ada lampu ni. Sekejap. Tu nampak ada lampu ni. Dia bukan sekadar DC je. Dia ada lampu. Ni lah dalam dia. Buka kat sini. Terus buka spool lah. Ni DC dia. Ni function DC dia. Macam mana pakai tu, bunyi zing 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 no. Ni. Okay, guna spool shaft pendek kan. Dia guna spool shaft pendek. So ni je lah dalaman dia. So aku nak pergi beli tali lagi. So jom lah kita beli tali. Tengok tali apa yang aku boleh. Bukan tali apa yang aku dapat. Bukan boleh. Jom let's go. Geng, aku dah sampai ke mancing. So jom kita cari tali je. Okay geng, aku dah beli tali tadi. Alhamdulillah. So aku beli tali daripada Awashima Max Drag X4. Okay. Harga dia RM10.90 je. Tak berapa mahal sangat. Tak berapa dah mahal. Murah lah. Berbaloi 100 meter dengan foundation aku beli 3 LB kosong. Dia punya diameter 0.19 mm. So warna kuning lah. Okay. So video akan datang. Next video aku akan mancing lah guna LBC tu. So see you untuk video akan datang. Jangan lupa support aku dengan like, share, komen dan subscribe.